Mana saja halal? Tak ada, kita tak ada halal. Aduan baru-baru ni di KL ni ada yang menggunakan pisau panas beli ayam. Pisau tu panas beli jadi cepat. Kita tak tahulah. Dah dapat maklumat nak pergi tengok lah, nak pergi cek tengok. Satu lagi menggunakan mesin sembelih jadi cepat lagi. Benda-benda ini kadang-kadang tak masuk akal. Kadang-kadang memanglah kita harap pengguna ni faham. Contohnya dia pun tak kata halal. Contohnya kedai-kedai ni setengah-setengah tempat dia tak kata halal. Contohnya dulu abang yang taufu, bila kita pergi rate, mana saja halal? Tak ada, kita tak ada halal. Kita pergi sendiri begini, kita tak kata halal. Pakcik, makcik pakai songkok, pakai kepiah pun macam tak ada tempat lain nak makan. Yang kau nak pergi makan kat situ tu kenapa? Jadi janganlah kita ni kena berhati-hati. Pasal kita ni macam tak bercakap lah, makanan yang halal ni amat penting sebenarnya. Amat penting kerana kita ni adalah sebaik-baik kejadian. Tapi kalau kita benarkan diri kita tercemar dengan benda-benda yang tidak halal, Allah kata, baikkan makanan, nescaya doa kamu dimakbulkan. Tapi syarat dia kena baikkan makanan. Nak baikkan makanan, kita pergi kedai, tengok kedai je makan lah. Pasal ni tak ada babi ni. Cukup kita melindungi diri kita dengan orang tulis tak ada babi? Tentukan pasal yang kita nak lindungi diri kita. Bukan kita ni nak mencari excuse nak makan makanan tak halal. Kedai siapa masak pun tak pernah tanya, kicap apa pakai pun tak pernah tanya whether kicap tu halal betul ataupun kicap pun kicap tipu. Jadi apa peranan kita? Kita kena ambil pendekatan yang menyeluruh lah. Dan jangan biarkan diri kita ini ditipu. Jangan. Bebas Along, bebas riba. Ayo kembalikan ketenangan hidup anda. Lebih 15,000 kes berjaya dikendalikan. Untuk bantuan, layari bebasahlong.com atau hubungi 019 359 1000.